Assalamualaikum. Untuk video kali ni aku nak tunjuk ke korang cara tanda jaring. Aku gunakan jaring 4 inci Mula-mula sekali cara buat jaring dulu, dia orang kira mata dia tau. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu dia orang ikat. Tapi sekarang dia ada cara yang lebih cepat. Kiranya bila kita buat jaring tu, kita tak payah susah-susah nak kira mata lah. Cara dia meh aku tunjuk korang. Tanda dia korang boleh sediakan marker, ataupun nak lagi cepat korang sediakan spray. Tak kisahlah spray warna apa. Aku suka pakai spray warna kuning ni bukan sebab apa tau, sebab lagi senang nak nampak. Bila terskip satu mata tu memang azab lah nak kena buka balik. Tu bahaya buat jaring. Korang kena betul-betul teliti jangan terskip satu mata. Aku bagi contoh lah ni jaring. Okey, penanda ni dekat sini dengan sini kena sama mata. Mata dia kena sama. Dia tak boleh skip. Macam atas ni dekat sini, sebelah dia dekat sini ke. Sebab bila kita skip satu mata, dia akan lari tau banyak. Contoh kalau 4 inci, dia skip satu mata, maknanya dia lari 4 inci. Kalau skip lagi satu mata, dia akan jadi 8 inci. Skip lagi satu mata akan jadi 12 inci. So penanda atas dengan penanda bawah kena sama, dan ikat pun kena sama. Kalau tak sama, dia akan pergi sengit tau. Dia akan pergi sengit macam ni. So jaring tu akan hanyut. Perjalanan dia dalam air tu jadi tak lawa lah. Boleh pakai tapi dia tak berapa cantik. Yang seelok-eloknya atas dengan bawah kena sama. Atas ni pelampung, bawah ni batu. Macam tu. Orang kena cari satu kayu penentu ukur dia tau. Ini sebagai contoh. Nanti aku akan buat balik kayu ni dekat rumah. Kayu ke, besi ke, tali ke, ataupun korang nak buat kat mozaik ke, tak apa. Janji sesuai dengan jarak yang korang nak. Tapi macam aku ambil setengah depa daripada hujung sampai sini, setengah depa. So bila aku buat macam tu, setengah depa aku dekat sini. Hujung ni ke hujung ni, nampak aku dah tanda. Cara untuk kita tahu dekat mana yang perlu kita ikat, dia macam ni. Hujung jaring ni kita letak kat sini. Lepas tu kita random mana-mana je, mana-mana mata je, kita letak dekat tanda hujung tadi. So yang hujung ni korang tahan guna kaki, korang ambil tengah-tengah ni. Tengok dia boleh tak pergi kiri kanan. Macam ni dah terlebih sangat kan. Dah terlebih sangat, maknanya kena pendekkan sikit. Okey, pendekkan sikit. Tu kita tengok sini, ambil balik tengah dia. Tarik sini. Okey. Macam ni dah ngam Dia boleh main kiri kanan dah ngam. So dekat sinilah yang perlu kita ikat nanti. Okey, sebab apa aku cakap yang ni letak sini ke sini, kena bahagi pula, bagi dia boleh bagi main kiri kanan. Sebab kalau korang nak buat betul-betul sering macam ni, mata ni akan terbuka tau. Bila ikan yang lebih daripada kemampuan dia untuk masuk ni, bila terkena dia akan terus pecah. Bila korang buat kendur, benda ni kan boleh main. Dia boleh main kiri kanan. So InsyaAllah kalau rezeki ikan 5-6 kilo yang bersengat ataupun tak bersengat, bila kena sikit dia akan bergumpat macam ni. Faham tak? Sebab dia kendur. Kalau dia sering, contohlah, sebagai contohlah aku bagi dia sering bila ikan kena, nampak tu, dia tak boleh nak pergi mana-mana. Dia tak boleh nak main. So sebab itulah kita kena bagi jaring tu sedikit kendur, ataupun kendur yang macam cara aku tadi. Yang ni korang kira bermata. Untuk kira mata, tengah-tengah ni kira 1. Skip 1, 2. Skip 1, 3. Skip 1, 4. Macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kiranya ni skip, ambil yang ni 14. So untuk kayu penentu ukur aku ni memerlukan 14 mata.
dekat sinilah yang perlu aku ikat nanti. Tempat yang perlu aku ikat nanti aku spray. Okey, dah. Bila korang dah spray kat sini, jenjah sikit. Kira balik 14. Kira dia bermula pada sini. Sini satu. Siapa-siapa yang nak guna marker, korang boleh guna marker je. Kalau ada orang boleh tolong, suruh dia pegang sini. Kalau tak ada orang boleh tolong, korang kepit macam tu je dekat jari. Ni korang tanda. Tanda je macam tu. Tapi lupa nak bagi tahu, kalau korang nak tanda, kalau pakai spray tu boleh tengah-tengah. Tapi dia ada dua tempat kan. Kiri dengan kanan. Kalau korang nak buat kanan je. Kalau nak buat kiri je. Macam ni dah banyak belah kiri, kita tanda belah kiri macam ni. Bila korang dah tanda macam ni, so dia tak akan lari lah. Bila kita ikat pelampung, sini pelampung, sini batu, dia tak akan lari. Akan jadi satu lain je. Agak mustahil lah kita nak tersalah ambil mata. Belah kiri ke belah kanan ke tak akan tersalah, sebab kita dah ada penanda ni. Boleh je nak ikut cara orang dulu-dulu, kira mata satu-satu, tapi berisiko untuk salah. Kalau kita tersalah kira, dia akan hanyut, dia akan sengit. Macam yang aku ceritakan tadi, dia akan sengit. So untuk step ni, korang tanda je sampai hujung. Andai katalah hujung tu nanti dia akan jadi kat sini dan ada balance macam ni. Tak apa, korang kerat je. Sini mata, last tanda, skip satu, kerat sini. Kerat kat ujung ni. Jangan kerat yang ni last penanda. Korang kerat kat sini jangan, sebab ni akan jadi mata. Korang kerat dekat tempat yang kita skip satu ni, sebelah dia. Ni contoh, last mata, skip, potong sini. Faham tak? Penanda, skip, potong sini. So untuk part yang kedua ni, kaedah untuk tanda jaring. Kalau korang nak lagi part 3, korang boleh follow dulu, boleh komen. Nanti aku post lagi video part yang ketiga. Terima kasih.